and welcome back to my channel. Siapa yang belum subscribe tu subscribe dulu, yang dah subscribe tu terima kasih banyak-banyak. So hari ni aku kat bengkel. Aku tak tahu motor aku timing tak betul ni. Tak ada idle, tak ada apa orang panggil? Idle. Motor macam bila start je mati, lepas tu susah nak start. So hari ni aku kat bengkel. Kita tengok apa masalah. Okay, so ni dah hari kedua dalam video ni. Aku tak explain, aku tak buat video selepas keadaan motor aku. So keadaan motor aku alhamdulillah dah okay. So apa yang diorang tukar and apa yang diorang diagnose kat motor aku adalah benda yang kita tak nak berlaku, alhamdulillah tak berlaku. Sama ada valve putus ke, rocker arm goyang ke, atau terlampau ketat ke. So semua tu okey, diorang dah check and diorang dah tukar TPS brand Cozy brand Cozy. Sebab itu je yang ada dekat bengkel. So aku pun ambil je lah dengan harga upah pasang semua 125. Aku ambil and then service throttle body balik, cuci throttle body, cuci kotak angin, settlekan tu semua dah buat, and tukar plug. Mungkin hari tu waktu video yang lepas korang boleh tengok balik yang aku tukar radiator besar tu. Mungkin aku terlepas plug, walaupun benda tu benda basic. Bila tukar minyak hitam mesti kena tukar plug. Sebenarnya plug ni 20,000 ke 15,000 tukar plug. Setelah 2 kali ke 3 kali tukar minyak hitam. So itu pun knowledge pun mandai sendiri je. Tengok-tengok TikTok, tengok YouTube. Tapi dia lebih disarankan kalau tukar minyak hitam, tukar je lah plug sekali. Okay, so overall motor okay, TPS pun dah okay. Pakai yang brand aku cakap tadi, Cozy. Aku tak ada dibayar aku yang bayar duit. Aku yang bayar duit. So tak ada apa-apa lagi. Semua throttle semua ok. So lepas dia orang tukar semua, aku pergi isi minyak. And kebetulan throttle aku lambat respon. So bila lambat respon, aku pun mungkin sebab TPS tu baru tukar, so tak sempat synchronize dengan ECU. Then aku patah balik ke bengkel dan diorang diagnose sekali lagi and cocok komputer, semua everything diorang dah settlekan. And alhamdulillah hari ni okey lagi, masih okey lagi. Aku punya motor boleh bawa pergi kerja, balik kerja. Dan tapi sekarang aku tak boleh nak job kedua aku lah, iaitu buat delivery. Sebabkan faktor cuaca hujan sekarang. Dalam video yang ni aku tengah menghadap hujan dekat area-area KL ni, sekitar KL ni. So aku pun tak boleh balik, tengah menghadap depan PC je ni. Bila nak balik ni dah nak pukul dah pukul 7 dah pun. So tak ada apa lagi aku nak update. And terima kasih kepada bengkel. Aku lupa nama bengkel tu, tapi dekat Taman Segar depan Petronas. Dia dah tolong aku pasangkan TPS, tukar plug, cuci throttle body, semua everything okay. Sampai hari ni. So alhamdulillah. Itu saja perkongsian untuk kali ni. Jangan lupa like, comment and subscribe kat bawah tu je. Senang je. And comment kat mana-mana video aku yang korang tengok sekarang, ataupun video-video lepas aku. So itu saja. And aku nak cuba tagline baru lah. Tagline baru aku
Stupid is fun. Alright, I see you guys on my next video. Assalamualaikum.